kepada pemimpin kesayangan rakyat Johor yang amat hormat, Dato' On Hafiz bin Kazim. Maju! 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 Sekali lagi dengan nyanyian dua buah lagu rasmi, iaitu lagu Bangsa Johor dan lagu Negaraku, dipohon kepada semua hadirin untuk berdiri. Dipersilakan. Seragamkan ribuan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. Didik hormat dan hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Baiklah, sebelum kita melangkah ke sesi ucapan, marilah kita hangatkan suasana pagi ini dengan persembahan istimewa. Dengan penuh sukacitanya mempersembahkan artis jemputan tanah air, anak kelahiran Perak, bergerak aktif bukan sekadar penyanyi, juga bergelar sebagai komposer, pemuzik dan juga pelakon. Dari Padang Kawah UTHM Batu Pahat Johor mempersembahkan Hazama. Assalamualaikum. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang berhormat Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz. Terima kasih juga kepada Dato' Zahari selaku Esko Pertanian Negeri Johor. Terima kasih kepada Esko dan semua tetamu-tetamu VIP yang tak dapat saya nak sebutkan pada hari ini. Dan terima kasih kepada anda yang hadir pada hari ini untuk lagu yang pertama bersaya. Terimalah Penglipur Lara. Boleh tak orang Batu Pahat sama-sama dengan saya? Boleh ke tak boleh? Macam sekarang buat cepat dulu apakah apa yang kau lakukan, kau
lagi menitis di laman, menyubur tanah anugerah Tuhan. Mari bersama kita mengaminkan doa pengikat kasih dan iman. Majlis dengan penuh takzim menjemput Asyik Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Bacok, Qadhi Daerah Batu Pahat, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadil Fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma aslih zata bainana wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma wa kalimatikal tammah wa rahmatikal amma an taj'ala hadzal majlisa majlisan muwaffaqan bil khairat mali'an bil hasanati wat thayyibat maktuban bil ismati was salam muzayyanan bin najahi wal falah mausulan ila al awaqibil hasanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau lah penguasa langit dan bumi serta perbendaharaan antara kedua-duanya. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran di atas segala nikmat yang Kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah majlis yang berbahagia pada hari ini, majlis perasmian Karnival Agro Johor tahun 2025 yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Ghazi bin Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, sebagai satu majlis yang Kau ridai, rahmati, mendapat maghfirahmu dan dapat mencapai matlamat tujuannya. Allahumma yassir umurana, Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir kullu 'asir 'alaika yassir. Allahumma tammim bil khair wal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau lah yang mempunyai segala kepujian, Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian, Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Kepada Engkau lah ya Allah kembali segala urusan. Kami mohon kepadamu ya Allah, kerana kiranya karnival ini sebagai medan untuk memperkukuhkan ukhuwah, memperkasakan sektor pertanian dan agromakanan negeri Johor, serta menyamai semangat inovasi dan pelestarian dalam kalangan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mengetahui, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami, terutamanya pemimpin negeri Johor Darut Ta'zim, agar mereka terus memimpin dengan bijaksana, adil dan berintegriti. Allahumma ya Allah, ya Dzal Judi war Rahmah, kurniakanlah pula kiranya akan taufik dan hidayah-Mu kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, dan kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerhati Agung Raja Zahri Sofia binti Almarhum Sultan Risha, juga kepada Duli Yang Maha Mulia Tengku Ismail Sultan Ibrahim Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, Raja Muda Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat semua. Allahumma asrif anna wa sultanina wa anil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al bala'a wal waba al amrada wal asqam wa azil anna wa anhum syukuka wal zununa wal awham bin mannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ucapkan kepada Al-Farid Ustaz atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita sentiasa dalam rahmat dan lindungannya serta mengiringi setiap langkah perjuangan kita pada hari ini. Yang amat berhormat Datuk Jadi Kormat Tuan Guru Perempuan
Karnival Agro Johor 2025 diadakan dengan pelbagai aktiviti dan pengisian menarik sepanjang 3 hari penganjuran. Antaranya termasuk jualan produk usahawan tani, pameran jabatan dan agensi pertanian, tawaran insentif dan bantu pertanian serta pameran khas, lata padi, kopi Librika, mekanisasi dan teknologi moden ternakan dan perikanan. Turut memeriahkan berbagai acara dan pertandingan serta jualan kasih Johor yang menawarkan combo kasih dengan harga sangat istimewa khas pada karnival ini. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Wakil Usahawan Tani Negeri Johor. Untuk makluman semua, beliau merupakan usahawan belia yang mengusahakan kebun sayur-sayuran iaitu 50 ekar di Keluang Johor. Berkelulusan ijazah kimia industri, beliau mula menceburkan diri dalam bidang pertanian sejak tahun 2019 dan pernah menerima anugerah Usahawan Peladang Jaya Daerah Keluang 2020. Dengan semangat dan keazaman tinggi, beliau kini antara entrepreneur muda berjaya di negeri ini. Boleh dikatakan beliau seorang yang berani menceburi bidang agromodern. Majlis dengan suka citanya menjemput Encik Muhammad Amir Syafiq bin Kamarudin, Pengarah Urusan Milling Harvest Farm Sdn Bhd, untuk menyampaikan ucapan mewakili Usahawan Tani Negeri Johor. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam maju Johor. Yang saya hormati, Yang amat berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor. Yang saya hormati, Yang berhormat Datuk Zahari bin Sarip, Pengurusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor. Yang saya hormati, Yang berhormat Tuan Haji Muhammad Farid bin Haji Muhammad Khalid, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Berangkap Exco Angkat Daerah Batu Pahat. Yang saya hormati, Yang berbahagia Datuk Seri Nur Azman bin Ayub, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPKM. Yang saya hormati, Yang berbahagia Datuk Nur Sam bin Alwi, Ketua Pengarah Jabatan Pertanian. Yang saya hormati, Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Makidin. Yang saya menghormati, Yang berbahagia Encik Muhammad Farid bin Kasim, Pegawai Daerah Batu Pahat, Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Negeri dan Persekutuan, para petani, penternak, nelayan dan usahawan tani negeri Johor, barisan kepimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya amat bersyukur dan terima kasih kerana diberi peluang untuk berdiri di sini mewakili usahawan tani Johor, termasuklah para petani, penternak, nelayan, seluruh penggiat industri agro makanan negeri ini. Saya sedar masih ramai lagi usahawan tani yang lebih berjaya dan berpengalaman daripada saya. Namun, peluang yang diberikan ini amat saya hargai sebagai satu penghormatan besar. Semoga perkongsian ringkas ini dapat mencerminkan semangat sebenar warga tani Johor yang gigih, berdikari dan sentiasa bergerak maju bersama negeri tercipta. Saya merupakan graduan ijazah sarjana muda kimia industri daripada Universiti Malaysia Pahang. Sebelum bergelar belia tani sepenuh masa, saya bekerja di salah satu syarikat oleokimia di Pasir Gudang sebagai ahli kimia. Namun pada Mei 2018, saya telah mengambil keputusan untuk membuka perniagaan sendiri di dalam bidang pertanian. Bermula dengan hanya sewaan 2 ekar tanah, saya menimba ilmu dari peringkat paling asas, cara menanam sayur, cara menjaga kawalan serangga, tempoh masa yang terbaik untuk membaja, serta membina jaringan kepercayaan kepada para pembeli. Setiap hari menjadi medan perbelajaran yang berbentuk kemahiran, ketabahan dan kefahaman yang mendalam tentang dunia pertanian. Sejujurnya, saya sangat kagum dengan petani-petani veteran yang saya pergi belajar. Mereka mempunyai general knowledge yang sangat mendalam di dalam bidang ini. Contohnya, pada awal pengenalan saya dengan pertanian, saya pergi belajar dengan seorang pakcik yang berumur lebih daripada 60 tahun. Pada ketika itu, saya menanam
sayuran peria besar. Dan pakcik itu berpesan kepada saya, anak, peria besar ni pastikan apabila bunganya sudah datang, pagi 1 minggu, setiap pagi hendaklah kita semburkan dia punya kalsium boron. Dan sebelah petang awak jangan siram. Saya pun tidak bertanya kenapa dan saya cuma angguk sahaja. Dan kemudian dia berkata lagi, berapa keluasan yang adik buka untuk tanam? Saya cakap dengan pakcik itu 2 ekar pakcik. Pakcik itu berkata, walaupun kita membeli pam yang kuat, tetapi cara penggunaan paip-paip kita salah, pam tersebut tetap akan menjadi tidak kuat. Jadi apabila saya balik ke rumah, saya pun berfikir apa yang pakcik itu cakap dengan saya. Pakcik itu berkata kepada saya, sebelah pagi hendaklah disemburkan kalsium boron di tanaman tersebut. Jadi apa yang kita belajar di sekolah di dalam subjek biologi dan juga kimia, kalsium boron itu sebenarnya dia memberikan kekuatan kepada pokok untuk memegang bunga supaya tidak jatuh. Itulah sebab pakcik berkata begitu kepada saya. Walaupun dia tidak mengetahui benda ini dengan lebih lanjut di dalam bidang biologi dan juga kimia, tetapi itulah maksud yang hendak disampaikan. Dan berkenaan dengan pam tadi itu, berkenaan dengan pam, minta maaf, saya dah nervous. Berkenaan dengan pam, walaupun pam itu kuat, tetapi kita menggunakan paip yang salah, dia tetap akan menjadi tidak kuat kerana berlakunya friction force di dalam tu. Jadi sebenarnya apa yang pakcik itu beritahu kepada kita, ada pembelajaran biologi, ada pembelajaran kimia dan juga ada pembelajaran fizik di situ. Saya amat kagum dengan pengetahuan mereka. Kemudian pada tahun 2021, saya menerima bantuan geran padanan mekanisasi berjumlah RM160,000 daripada Kerajaan Negeri Johor. Bantuan ini menjadi katalis yang besar kepada perkembangan operasi ladang saya dengan membolehkan saya mengaplikasikan penggunaan mesin dan teknologi moden yang menjimatkan tenaga kerja serta meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Sebagai contoh, jika dulu sebelum saya menerima grant, saya memerlukan 3 orang untuk membersihkan 1 ekar tanah dalam masa 1 hari. Tetapi setelah saya mendapat bantuan daripada kerajaan untuk membeli jentera, 1 orang kita boleh mengusahakan seluas 3 ekar dalam masa 1 hari. Jadi ini sangat menjimatkan saya punya tenaga kerja. Kini pada tahun 2025, usaha kecil yang bermula dari 2 ekar tanah itu telah berkembang menjadi ladang seluas 50 ekar di bawah syarikat Million Harvest Farm Sdn Bhd. Perjalanan ini tidak mudah, namun ia membuktikan bahawa ilmu, kerja keras dan sokongan kerajaan yang prihatin mampu mengubah sebuah impian menjadi kenyataan. Saya amat berbangga menjadi sebahagian daripada pemain industri agro di negeri Johor, negeri pengeluar hasil pertanian utama dan penyumbang penting kepada aspek keterjaminan makanan. Lebih membanggakan lagi, sikap proaktif yang diambil kerajaan negeri Johor telah melonjakkan sektor pertanian negeri ini ke tempat teratas di Malaysia, dengan nilai jualan hasil pertanian mencecah 27.2 bilion serta menyumbang 17.3% kepada KDNP Pertanian Negara. Ini sekaligus meletakkan kedudukan Johor sebagai peneraju utama pertanian Malaysia. Pendekatan dan penekanan kerajaan negeri di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Wan Hafiz bin Ghazi telah memberikan nafas yang lebih segar kepada industri ini. Secara keseluruhannya, lebih 100 juta telah diperuntukkan oleh kerajaan negeri pada tahun 2025 menerusi belanjawan Johor. Inisiatif seperti program Johor Future Agropreneur serta pelbagai insentif teknologi pintar, automasi dan mekanisasi moden bukan sahaja dapat meningkatkan hasil, malah membuka ruang luas dan menarik minat anak muda untuk terlibat secara aktif dalam sektor pertanian. Kerajaan negeri Johor juga prihatin terhadap kebajikan bangsa Johor, terutama kepada golongan petani, penternak dan nelayan. Baru-baru ini saya percaya ramai dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan telah mendapat bantuan tunai one-off RM200 daripada kerajaan negeri bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat. Alhamdulillah, bantuan seperti ini sangat kami hargai dan wajar diteruskan lagi. Selain itu, pelbagai agensi seperti Jabatan Pertanian,
Fama, Lembaga Pertubuhan Peladang dan Jabatan Veterina, Jabatan Perikanan dan Mardi terus memainkan peranan penting dalam memberikan bimbingan teknikal, sokongan pemasaran serta memperkenalkan pendekatan berasaskan data dan teknologi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Jabatan Pertanian Daerah Keluang yang diterajuk oleh Puan Azlina bin Makdum dan juga Pertubuhan Peladang Kawasan Keluang yang diterajui oleh Encik Muhammad Hafiz bin Azmi banyak membantu saya di dalam pembesaran projek daripada 2 ekar ke 50 ekar. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih saya kepada Puan Hajah Azurawati bin Wahid binti Wahid kerana sentiasa menyokong ekonomi pertanian di daerah Keluang. Terima kasih Hajah, saya dah dapat Hajah hari ini. Sebagai usahawan pertanian yang lahir di bumi Johor, saya benar-benar merasakan bahawa kami ini bertuah. Johor memiliki tanah yang subur, infrastruktur yang baik, kepimpinan berwawasan serta ekosistem pertanian yang lengkap daripada bimbingan teknikal, bantuan kewangan hinggalah ke akses pasaran. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang pertama Yang Amat Berhormat Datuk Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor dan seluruh barisan kepimpinannya, terutama Yang Berhormat Datuk Zahari Sarip, Exco Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor. Terima kasih atas kepimpinan dan visi yang jelas dalam menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu agenda utama pembangunan negeri. Terima kasih Datuk. Bantuan mekanisasi yang saya terima pada tahun 2021 adalah bukti komitmen kerajaan untuk membantu petani meningkatkan daya pengeluaran melalui penggunaan teknologi moden dan inovasi. Ia banyak memberi ruang dan semangat kepada kami, khususnya generasi muda, untuk menerajui transformasi pertanian negeri. Kedua, ucapan terima kasih saya kepada pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan jabatan serta agensi-agensi pertanian seperti Jabatan Pertanian, Fama, Mardi dan Lembaga Pertubuhan Peladang. Mereka menjadi tulang belakang kepada kejayaan ramai usahawan tani di negeri ini, termasuklah saya. Dari khidmat nasihat teknikal, pemasaran produk sehinggalah kepada bimbingan pembangunan ladang. Bagi pihak petani dan peternak dan nelayan Johor, kami ingin menyatakan penghargaan atas keprihatinan kerajaan negeri yang sentiasa bersama kami dalam setiap cabaran dan perubahan. Harapan kami agar usaha memperkukuhkan dasar keterjaminan makanan terus diperkasa dengan memberikan tumpuan kepada 4 perkara ini. Yang pertama, peningkatan kepada akses teknologi moden dan automasi. Yang kedua, skim pembiayaan dan bantuan geran padanan yang lebih inklusif untuk usahawan kecil dan benih tani. Yang ketiga, pengukuhan pasaran tempatan dan ekspor. Dan yang terakhir ialah pembangunan kapasiti generasi muda agar terus melihat pertanian sebagai kerjaya masa depan yang berprestij dan menguntungkan. Kami juga berharap hubungan kerjasama antara kerajaan negeri, agensi teknikal dan komuniti tani dapat terus diperkukuh. Dengan semangat muafakat dan kebersepaduan ini, Johor pasti mampu muncul sebagai hub pertanian dan keterjaminan makanan bagi negara dan serantau. Kepada rakan-rakan usahawan tani, jangan takut untuk bermula, kerana daripada benih kecil itulah tumbuh hasil yang besar. Teruskan belajar, teruskan mencuba dan jangan berhenti berinovasi. Kepada otak-otak petani, penternak dan nelayan, marilah kita terus mengembleng tenaga dalam memastikan kemajuan sektor pertanian dan keterjaminan makanan negeri Johor terus berkembang pesat. Di kesempatan ini, saya ingin memetik satu ucapan yang selalu diberikan kepada saya oleh Timbalan Pengarah Pertanian Negeri Johor, iaitu Encik Hafiz. Encik Hafiz. Dengarkan ucapan ini Encik Hafiz, selalu berulang-ulang kali diberikan kepada saya. Encik Hafiz selalu berpesan kepada saya, don't be afraid of being different, but you must worry if you are same with other people. Jadilah yang luar biasa. Dan yang kedua, Encik Hafiz juga selalu sebut pada saya, jika hendak bermimpi, bermimpilah sampai ke bintang. Kerana jika tidak dapat menggapai bintang, dapat menyentuh awan pun sudah dikira hebat. Kata-kata ini sangat memberikan kesan kepada kami petani-petani Encik Hafiz. Terima kasih banyak. Pertanian bukan sekadar pekerjaan
Ia adalah tanggungjawab dan perjuangan untuk memastikan keterjaminan makanan negara. Kami berharap dan menyeru agar lebih ramai anak muda Johor akan berani melangkah ke bidang ini. Kepada yang amat berhormat Datuk Hafiz Ghazi dan juga yang berhormat Datuk Zahari Sarip. Datuk berdua bukan sekadar pemimpin di negara ini, tetapi Datuk berdua lah ibarat batu permata yang menerangi serta menyinari para usahawan tani Johor dan kilauan yang melancarkan gemerlapan sektor pertanian jajahan Johor Darul Takzim ini. Terima kasih banyak. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada Kerajaan Negeri Johor dan Kerajaan Persekutuan atas peluang dan sokongan berterusan kepada kami, para petani, penternak, nelayan dan usahawan tani. Semoga sektor pertanian Johor terus maju, makmur dan menjadi tunjang keterjaminan makanan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ucapan saya ni banyak gemetarnya. Baik, terima kasih atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Tak molek alu tanpa lesungnya, tak berguna dayung tanpa perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis tanpa ucapannya. Seterusnya majlis dengan penuh takzim menjemput yang berbahagia Datuk Sri Nur Azman bin Ayub, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, Yang berhormat Datuk Zahari Sarip, Pengerusi dan Pusat Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Lawan Bandar di Johor. Yang berhormat Pak Haji Muhammad Farid bin Haji Muhammad Khalid, Pengerusi Jatuh Pasir Haiwan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Expo Angkat Daerah Amanah Bahat. Yang berbahagia rakan saya Datuk Nosan binti Alwi, Ketua Pengarah Jabatan Pertanian, beserta yang bagi Datuk Sri Dr. Uzair Majidin, Ketua Perangkawan Jabatan Perangkat Malaysia, yang beserta Cik Muhammad Farid Makasim, Ketua Daerah Bahat, yang berhormat ahli-ahli majlis mesyuarat kajian negeri Johor, Ketua Jabatan Agensi Sedebadan Berkanun Sekolah yang Negeri, para petani, peternak, nelayan dan usahawan tani negeri Johor, barisan pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala syarifina Muhammadin wa syarifil mursalin. Kita melapaskan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izin dan kurnia dapat bersama-sama berhimpun pada hari ini di Karnival Agro Johor 2025. Secara peribadinya saya juga amat bersyukur kerana dengan takdir jadi saya dapat duduk bersebelahan dengan Yang Amat Menteri Besar Johor setelah mengenali beliau lebih dari 20 tahun ketika bersama-sama belajar di satu universiti yang sama. Jadi tadi saya dengan Yang Berhormat tadi berseluruh mengatakan bahawa apakah kebaran kalian untuk kita duduk bersebelahan di satu majlis, dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat duduk bersebelahan. Bagi pihak Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta pihak kementerian secara keseluruhannya, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Besar Johor dan Kerajaan Negeri di atas jemputan kepada kementerian untuk bersama menjayakan sebagai rakan strategik kepada penganjuran Karnival Agro Johor pada hari ini. Sesungguhnya kehadiran Yang Amat Menteri Besar hari ini bukan sahaja memberikan suasana pada hari ini, tetapi yang lebih penting adalah mencerminkan komitmen dan dedikasi beliau sebagai Yang Amat Menteri Besar Johor kepada agenda kemutasaan sektor pertanian dan juga pengukuhan keterjaminan makanan negara, yang juga merupakan salah satu dasar utama kerajaan tersebut. Malah dalam perintahkan mengamati pengumuman bajet 2026 tahun ini oleh Yang Amat Perdana Menteri, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM telah pun diberikan pertambahan peruntukan kepada 6.87 bilion ringgit berbanding dengan 6.4 bilion ringgit pada tahun lepas. Keprihatinan kerajaan terhadap sektor pertanian dan makanan adalah berasaskan kepada kepentingan sektor ini kepada keselamatan nasional dan juga kesejahteraan rakyat. Pada hari ini kita dapat menyaksikan ketegangan geopolitik dan ketidakstabilan sistem perdagangan antarabangsa akibat beberapa perkembangan semasa yang telah membawa kepada gangguan rantaian bekalan agro-makanan. Ini membawa kepada peningkatan kos input pertanian dan seterusnya inflasi agro-makanan. Akses kepada cukupan makanan
yang dibatasi oleh kemampuan kewangan serta kekurangan bekalan makanan itu sendiri boleh mengganggu bukan kesejahteraan negara. Kita dapat lihat perkara ini sudah pun bermula dan berlaku di negara-negara tertentu di mana krisis bekalan makanan telah membawa kepada krisis keselamatan dan juga krisis kemanusiaan. Justru itu, walaupun pertumbuhan ekonomi negara kita masih dipacu oleh perkembangan industri perkilangan, sektor perkhidmatan dan yang terkini ekonomi digital seperti kecerdasan buatan ataupun AI, sektor pertanian masih kekal penting dan juga kritikal. Malah, jika kita perhatikan perkembangan antarabangsa pada masa kini, kekuatan ketenteraan bukan sahaja dijadikan senjata bagi menundukkan negara lain, tetapi malah perdagangan antarabangsa turut dimanipulasikan bagi kepentingan sendiri. Jadi tidak mustahil pada masa depan diplomasi makanan atau apa yang disebut sebagai food diplomasi berupaya memainkan peranan penting dalam hubungan antara negara. Untuk makluman hadirin hadirat sekalian, menurut sebuah laporan oleh Badan Kawal Selia Antarabangsa mengenai pertanian dan makanan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pada masa kini 8.2% penduduk dunia berjumlah 680 juta penduduk mengalami kebuluran secara kronik, manakala 30% penduduk dunia, iaitu hampir 2.5 bilion penduduk seluruh dunia, tidak mampu menikmati hidangan yang sihat. Harga makanan dunia pula sejak 5 tahun yang kebelakangan ini telah meningkat hampir 38%, menyumbang kepada inflasi makanan sedunia. Tapi di Malaysia, di negara kita, alhamdulillah setakat ini kita masih lagi mempunyai keterjaminan makanan daripada segi kemampuan kewangan kita untuk menikmati makanan dan juga akses kepada bekalan makanan, kerana sektor pertanian negara masih berupaya untuk menampung sebahagian besar daripada keperluan rakyat. Tetapi di demikian, kita tidak menafikan terdapat beberapa cabaran yang sedang melanda dunia yang turut memberikan kesan kepada negara kita dari segi keterjaminan makanan. Perubahan iklim seperti musim kering dan juga hujan lebat yang tidak menentu telah memberikan impak kepada penurunan hasil pertanian negara dan keperluan kepada benih tanaman yang berdaya tahan iklim. Peningkatan kadar penduduk di bandar juga menyebabkan pengurangan sumber tanah untuk tujuan pertanian. Kadar penuaan masyarakat menyebabkan kekurangan tenaga muda dan lapangan ini. Untuk makluman, jumlah penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian negara untuk tempoh 5 tahun yang terkini ini adalah sekitar 1.4 juta orang, manakala golongan belia yang berumur di antara 15 sehingga 30 tahun yang bekerja di sektor ini dalam 5 tahun yang terkini adalah dalam rata 32%. Justru itu, kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan perlu memastikan langkah tindakan sesuai diambil bagi memastikan sistem pertanian dan bekalan agro makanan dalam negara adalah mampan, stabil, tersedia dan juga dalam kemampuan rakyat. Keupayaan kadar sara diri dalam pembekalan makanan yang menjadi kayu pengukur keterjaminan makanan adalah penting demi kesejahteraan rakyat. Dan ini bergantung kepada sektor pertanian yang berdaya saing dan mampan. Dengan keupayaan teknologi terkini yang mampu meningkatkan produktiviti sektor pertanian, menerusi peningkatan hasil dan pengurangan operasi, kita harapkan kadar sara diri negara ini dapat lagi ditingkatkan. Yang Berhormat Menteri Besar, negeri Johor masih kekal sebagai negeri utama dalam menyumbang pada sektor pertanian dan agro makanan negara. Tahniah kepada negeri Johor. Negeri Johor merupakan penyumbang terbesar sektor pertanian negara dengan sumbangan sebanyak 18% KDNT pada tahun 2024. Sebagai contoh, 55% daripada kawasan tanah negara secara keseluruhan yang ditanam dengan nenas berada di negeri Johor. Dan Johor menyumbang hampir 64% daripada keseluruhan pengeluaran nenas negara. Tadi saya ada menyebut kepada Yang Berhormat Menteri Besar, saya baru balik daripada negara New Zealand pada 2018, di mana kita telah pun berjaya memuktamadkan perjanjian dengan negara New Zealand untuk memulakan pengeksportan bekalan nenas
daripada Malaysia ke New Zealand. Untuk makluman, selama ini New Zealand mendapat bekalan nenas daripada negara Ecuador dan juga Filipina. Tetapi mulai pada awal tahun depan, insya-Allah kepada pengusaha-pengusaha nenas bolehlah tampil ke hadapan bersama dengan Kementerian Lembaga Pengusahaan Nenas Malaysia, Kerajaan Negeri Johor, untuk kita mengeksport nenas secara besar-besaran ke New Zealand. Daripada segi program yang dilaksanakan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor, sebanyak 23 juta ringgit telah diperuntukkan pada tahun ini. Dan insya-Allah dengan pengumuman bajet pada tahun depan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, sebanyak 25 juta ringgit akan diperuntukkan kepada Perdana Negeri untuk tujuan ini. Anak-anak muda dan belia merupakan golongan penting dalam memacu pertumbuhan keterusan sektor pertanian. Pada hari ini, kalau kita ingin menggalakkan golongan belia mencuburi bidang pertanian, maka tidak boleh lagi menggunakan pendekatan tradisional dan ditakut lama, tetapi menggunakan cara yang lebih efisien, mudah dan juga cepat, seperti mana tadi yang disebut-sebut oleh Cik Amir tadi ya. Oleh demikian, KPKM mengusahakan bersama dengan agensi-agensi seperti Kementerian Digital dan MNET bagi memperkenalkan dan menggalakkan penggunaan teknologi terkini seperti IoT, Internet of Things dan AI dalam sektor tanaman, penternakan, aquaculture dan perikanan. Semasa saya berada di New Zealand, saya ingin berkongsi dengan hadirin sekalian. Saya dibawa melawat ke satu ladang ternakan susu, ya, dairy farm. Di situ di ladang tersebut ada 170 ekor lembu ternesu. Dan saya terkejut bila saya tanya kepada pengusaha tersebut, saya tanyakan kepada beliau, berapa pekerja yang diperlukan untuk mengusahakan satu ladang ternakan susu dengan 170 ekor lembu. Beliau memaklumkan kepada saya hanya 2 orang, Yang Amat Berhormat, 2 orang untuk mengusahakan ladang ternakan susu di New Zealand. 170 ekor lembu. Hanya dengan bantuan 4 mesin ataupun yang disebut sebagai robot untuk memerah susu daripada lembu, dengan pembiayaan yang diambil sendiri oleh pengusaha tersebut bernilai $1 juta New Zealand. Beliau tunjuk kepada saya setiap ekor lembu yang 170 ekor lembu itu dipakaikan satu macam collar. Ya. Tujuan collar tersebut dipakai pada setiap ekor lembu tersebut adalah untuk mengesan lokasi lembu tersebut yang dibiarkan orang kata berkeliaran di ladang tersebut menggunakan geotagging dan sebagainya. Itu satu sebabnya. Sebab kedua, dengan memakai collar pada lembu tersebut, mereka boleh tahu berapa kali setiap ekor lembu mengunyah setiap hari. Mengunyah. Saya pun bertanya, kenapa penting sangat nak tahu berapa kali seekor lembu itu mengunyah? Rupanya, kalau kita dapat susu yang berkualiti tinggi, protein yang berkualiti tinggi, maka seekor lembu itu perlu mengunyah sekurang-kurangnya 400 kali sehari. Baru boleh dapat susu yang berkualiti tinggi. Dan ikut hadis Nabi, kita perlu yang 40 kali kan. Lembu sekurang-kurangnya 400 kali. Jadi dengan memakai collar tersebut, mereka dapat tahu. Dan saya tanyakan setiap ekor lembu agak-agak berapa liter susu setiap hari boleh dikeluarkan. 35 ke 40 liter susu setiap ekor lembu. Padahal di Malaysia paling tinggi kita dapat kumpul setiap ekor susu mungkin dalam 20 liter sahaja. Ini 35 liter ke 40 liter. Hanya dengan penggunaan teknologi. Jadi perkara inilah yang kita sebenarnya nak tanam, nak semaikan di kalangan terutamanya anak-anak muda dan orang belia kita. Supaya dengan penggunaan teknologi terkini, sektor pertanian kita lebih dapat ditingkatkan dari segi produktiviti. Selain daripada penggunaan teknologi bagi membantu golongan belia dan meningkatkan penyertaan dalam sektor pertanian, KPKM telah pun memperkenalkan skim pembiayaan agropreneur muda yang terdiri daripada geran dengan nilai di antara RM30,000 sehingga RM50,000 setiap satu permohonan. Permohonan ini terbuka kepada mereka yang berumur di antara 18 ke 45 tahun. Macam mana nak memohon? Pergilah ke mana-mana jabatan, sama ada jabatan pertanian, jabatan perikanan, jabatan veterina dan sebagainya di setiap negeri, setiap daerah ada di situ
kurang permohonan untuk kita memohon grant tersebut. Bagi menggalakkan penglibatan masyarakat bandar turut bergiat dalam sektor pertanian, pihak Kementerian PPKM serta Kementerian Pendidikan Tinggi turut menjalankan program pertanian komuniti atau bandar. Dan baru-baru ini, pihak Universiti Putra Malaysia telah berjaya mengajukan persidangan Komuniti Pertanian Kebangsaan tahun 2002 yang memperlihatkan kerjasama kerajaan, industri swasta, akademik dan juga komuniti. Dan saya tadi membangunkan kepada Yang Allah Maha Besar, saya berasa amat kagum kerana Majlis Bandar Raya Pasir Gudang telah pun menunjukkan kejayaan DBT tersebut bersama dengan komuniti di Pasir Gudang dalam mengusahakan pertanian bandar, smart farming, smart rural farming. Jadi kalau boleh Yang Maha Besar, saya berdoa supaya Yang Maha Besar dapatlah menggalakkan keseluruh PBT di negeri Johor untuk mengusahakan komuniti pertanian bandar ini. Dan dalam pada itu juga pihak kementerian ingin menjalankan kerjasama dengan kerajaan negeri Johor untuk kita mengusahakan sektor pertanian negeri Johor dengan bersama dengan sektor perkilangan. Sebagai contoh, kami sedang mengusahakan dengan pihak Zeus Coffee, syarikat Zeus Coffee untuk membeli secara besar-besaran biji kopi daripada negeri Sabah. Jadi kami melihat ada peluang untuk pihak KPM, PPKM bersama dengan negeri untuk kita melihat apakah peluang-peluang yang ada di negeri Johor untuk kita bersama-sama bantu usahawan tani di akhir kata. Yang Allah Maha Besar dan para hadirin sekalian, kerjasama semua pihak terutama sokongan kerja negeri amat penting ke arah memperkasakan sektor pertanian. Pihak KPKM amat menghargai dan berharap kerajaan negeri dan anak watan Johor untuk terus memperkukuhkan sektor pertanian dan makanan dalam negeri bagi menyokong agenda nasional ke arah sektor pertanian moden dan pintar serta ketersediaan makanan bagi memberi kepada rakyat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Baginda Datuk Seri Nur Azman bin Ayub atas ucapan dan sokongan berterusan terhadap pembangunan sektor pertanian Johor. Hadirin sekalian, tibalah detik yang paling ditunggu-tunggu. Insan hebat ini bukan sahaja pemimpin yang tegas dan berpandangan jauh, tetapi juga pemimpin yang berjiwa rakyat, turun padang tanpa protokol berlebih. Pagi-pagi subuh sudah di masjid bersama YB Exco kesayangan dan rakyat untuk semarak subuh. Kemudian jika tak pagi, petang pula turun ke padang bersukan, aktif sungguh orangnya. Malam pula masih sempat mesyuarat dengan barisan kepimpinan kerajaan negeri. Mungkin juga akan menyimak laporan negeri. Hebat sungguh aura Johor di bawah pimpinan insan kesayangan ramai ini. Ini bukan biasa-biasa, tuan-tuan. Maju! 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 Tuan dan puan, majlis dengan penuh hormat dan takzimnya menjemput Yang Berhormat Dato' Man Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, untuk mendapatkan ucapan dan seterusnya merasmikan Kalimah Anggur Johor 2025. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar orang Batu Pahat? Apa khabar bangsa Johor? Salam maju. 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 Terima kasih DJ Rin selaku pengurusi majlis. Yang saya hormati, Yang Berhormat Datuk Zahari bin Sarip selaku Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar. Yang saya hormati Wadi Farid selaku Exco Agama. Tidak lupa juga kepada Encik Muhammad Farid DO Batu Pahat yang kita alu-alukan kehadiran kepimpinan daripada Putrajaya, utama-tamanya sahabat lama saya Yang Berhormat Datuk Seri Nur Azman bin Ayub, DKSU Kementerian Pertanian,
Kita bagi tepukan gemuruh kepada beliau. Seorang lagi insan yang cukup penting untuk memastikan bahawa sektor pertanian di negeri Johor terus berkembang dengan baik ialah yang berbahagia Datuk Nur Syam binti Ali, Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Malaysia. Datuk, tolong bangun Datuk. Orang Johor dah kenal. Kita bagi tepukan gemuruh kepada beliau. Yang berbahagia Datuk Sri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, seorang lagi insan yang cukup penting dari segi perangkaan, Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa. Sila bangun Datuk Sri. Ketua-ketua jabatan di peringkat negeri dan juga persekutuan yang saya hormati, ahli-ahli yang berhormat, ramai hadir. Tolong bangun, bagi datang bagi sokongan padu. Para petani, penternak, nelayan, usahawan tani negeri Johor yang kita raikan pada hari ini, barisan kepimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan puan-puan sidang hadirin yang saya kasih sekalian. Pertama-tamanya, bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita berjumpa dalam majlis Carnival Agro Johor 2025 pada tahun ini yang dianjurkan di Batu Pahat. Dan sesungguhnya seperti apa yang DJ Rin sebut tadi, karnival ini bukan karnival bisya-bisya. Karnival ini adalah karnival manifestasi penghargaan dan pengiktirafan kerajaan negeri kepada warga petani, penternak dan nelayan, tidak lupa juga kepada pengusaha industri asas tani di negeri Johor. Ini satu penghargaan untuk semua yang hadir pada ini. Dan seperti apa yang disebut oleh saudara Amir Syafiq yang mula-mula gugup bahasa berucap, dia gugup seminit aja. Lepas tu bila dah lancar macam tak nak tinggalkan mic. Ni latihan nak jadi wakil rakyat ni. Dan juga apa yang disebut oleh TKSU Datuk Seri Nur Azman, bahawa Johor dari segi pertanian, agro pertanian adalah berada pada landasan yang cukup membanggakan. Seperti yang disebut tadi, Johor merekodkan jualan pertanian yang tertinggi dalam negara. Tidak cukup dengan itu, kita juga menjadi penyumbang terbesar dari segi KDNK. Tidak cukup dengan itu, kita juga adalah pengekspor utama negara. Johor benar-benar berada dalam landasan baik. Dan sukacita juga saya nak maklumkan kepada Datuk Seri Nur Azman, Datuk Seri Ketua Pengarah Dosa, Ketua Pengarah Pertanian Datuk Bersam, bahawa dari segi penyusu juga Datuk Seri sebut tentang pergi ke New Zealand, tengok macam mana lembu mengunyah, ada teknologi menggunakan AI, dan pastikan bahawa setiap perahan itu adalah perahan yang bermakna. Saya nak berkongsi dengan bangsa Johor
bahawa Johor juga pada tahun ini bakal menerima lebih kurang Datuk Zari 1,000 ekor lembu daripada Australia. Kita akan buka jam luang Daily Bell di Mersing yang bakal menghasilkan 7 juta liter. 7 juta liter untuk bukan saja untuk pasaran di Johor, malah untuk negara. Jadi kita bakal jadi penyumbang utama untuk tenusu di negara. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya kongsikan semua ini kerana tidak mungkin Johor dapat jadi pengeluar utama, pengekspor utama tanpa bantuan gerak kerja berpasukan. Saya sangat berterima kasih kepada rakan-rakan di peringkat persekutuan yang tidak jemu-jemu membantu kita. Kita bagi tepukan gemuruh, tuan-tuan. Kecil tapak tangan, niru kita tadakan. Betul teman tidak? Maju! 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 Peringkat persekutuan melalui Kementerian Pertanian tahun ini saja telah menyumbangkan peruntukan sebanyak 45 juta, tuan-tuan. Dan kerajaan negeri menyambut dengan baik. Datuk Seri, kita ambil pendekatan whole of nation approach. Kita yakin bahawa negeri Johor, negara yang kita cintai, Malaysia ini hanya akan berjaya kalau semua pihak bersatu padu untuk memajukan negara. Betul atau tidak, tuan-tuan? Semangat, Datuk Seri. Dan Johor juga tidak hanya retorik. Kita juga pada tahun ini menyumbang untuk sektor agro pertanian, Datuk Zari. Selalu datang ke pejabat saya lepas mesyuarat Expo. Setiap minggu datang. Nak minta bantuan untuk petani, nak minta bantuan untuk nelayan, nak minta bantuan untuk penternak, untuk orang asli dan sebagainya. Tak lupa juga setiap minggu minta bantuan untuk orang segamat. Sukacita saya nak maklumkan, tuan-tuan, kerajaan negeri pada tahun ini telah menyalurkan bantuan sebanyak 95.8 juta ringgit untuk sektor pertanian. Baru-baru ini lebih 31,000 petani, 4,000 penternak, 9,000 nelayan dan 1,800 pengusaha industri asas tani telah mendapat bantuan kasih daripada kerajaan negeri sebanyak RM200 seorang. Dapat kita dapat? Dapat kita dapat? Yang tu dong MP ini tu. Oh, tambah. Semua tengah gembira ni. Gembira rasa hati. Dan syukur alhamdulillah, Datuk Seri, bahawa hasil kerajaan negeri semakin bertambah dan menjadi tanggungjawab dan amanah kerajaan negeri untuk memastikan setiap sen hasil tambahan itu dipulangkan kepada bangsa Johor yang kita sayangi.
Cukup ke tak? Nah. Tengok YB tak pernah cukup dia orang ni. Dato' Mail TSUK jadi saksi lah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, pada 13 November ini Kerajaan Negeri bakal mengumumkan belum habis ucap dah tepuk. Dalam masa 3 minggu lagi Kerajaan Negeri bakal mengumumkan bantuan tambahan untuk semua yang hadir pada hari ini. Jadi sama-sama kita nantikan. Saya kalau umumkan semua hari ini 13 November tak ada orang nak dengar. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan segala-galanya. Saya minta saudara-saudari, tuan-tuan dan puan, sidang hadirin yang saya kasih sekalian, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negeri Johor ini sentiasa dirahmati, dicucuri rahmat, dilimpahkan rezeki untuk semua bangsa Johor ini, insya-Allah. Setuju tuan-tuan? Maju, maju, maju. Seterusnya, dalam kita gembira mendapat bantuan dan juga peruntukan, visi kita jelas. Kita bersyukur bahawa dari segi keluaran agro pertanian berada pada hasil yang tertinggi dalam negara. Tetapi kita tidak boleh duduk sambil lewat. Kita kena tengok macam mana saudara Amir Syafiq yang mula daripada 2 ekar pada awal beliau menjadi usahawan, hari ini dah 50 ekar. Macam mana saudara Amir Syafiq daripada 50 ekar sekarang ini dalam beberapa tahun lagi boleh ada 100 ekar. Setuju atau tidak? Sama juga kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya nak kongsi bahawa dari segi laporan yang saya terima daripada Datuk Zahari pada ketika ini, dari segi sayur-sayuran, kita mengeluarkan lebih kurang 700,000 metrik tan setahun. Kita nak kena ada perancangan menjelang tahun 2027. Kita kena keluarkan lebih 900,000 metrik tan. Untuk buah-buahan pula sekarang ni 176,000. Dalam masa 2 tahun lagi kita kena keluarkan lebih daripada 200,000 metrik tan. Tuan-tuan dan puan, ini bukan satu perkara yang mustahil. Datuk Seri Nur Azman kata dia baru balik daripada New Zealand. Tapi dia jalan seorang, tak bawa kita. Inilah masalah dia orang ni tu. Kata kerjasama baik, tapi bila jalan dia jalan seorang-seorang. Dua tu, tak apa tu, dia kawan lama saya. Mana saya tadi? New Zealand. Kita nak pastikan bahawa keluaran kita meningkat. Dan melalui hasil usaha kerajaan persekutuan, kita boleh mengeksport nenas kita ke New Zealand selepas ini.
Mana pengusaha-pengusaha nanas? Angkat tangan. Ramai tu kat belakang ni. Lepas ni kalau pergi New Zealand bawa saya kita ramai-ramai ekspor nanas kita ke New Zealand pula lepas ni. InsyaAllah boleh. Bukan satu angka yang mustahil. Dan saya ingin mencadangkan ini adalah satu inisiatif yang cukup penting untuk kita meningkatkan usaha keterjaminan makanan di peringkat negara Malaysia, dan Johor ingin sekali lagi menjadi penyumbang utama untuk usaha ini. Kerana seperti apa yang TKSU sebut tadi, keadaan geopolitik negara masih lagi terumbang-ambing. Kita semua tahu dari segi perubahan iklim yang tidak menentu. Dan sebagai pemimpin negeri dan juga negara, kita kena pastikan bahawa bangsa Johor dan juga rakyat Malaysia mempunyai makanan yang mencukupi. Takut-takut kalau berlaku ancaman. Kita kena bersedia. Apa saja boleh berlaku, tuan-tuan. Dan persediaan itu perlu kita lakukan sekarang. Dan saya nak cadangkan 3 gerak kerja. Dari segi nak meningkatkan produktiviti. Saya setuju dengan saudara Amir Syafiq. Kita kena menggunakan teknologi yang terkini. Kita kena guna smart farming. Kita kena buat vertical farming. Dan Datuk Zari, pada kadar yang segera kita kena ada satu nucleus think tank untuk memastikan bahawa rancangan yang rapi dapat kita buat. Dan melalui perancangan rapi itu dapat kita laksanakan di peringkat akar bukit. Semua setuju, tuan-tuan? Dan antara agensi ataupun GLC yang akan membantu Jabatan Pertanian ialah J Biotech yang diketuai oleh Datuk Asyari. Datuk, jangan tengok lantai. Saya tak berucap kat lantai, Datuk. Tengoklah bila nak bagi kerja dia tengok lantai. Kuasa dia ni. Datuk Asyari, tolong bangun. Saya kenalkan dengan bangsa Johor. Datuk Asyari ni, tuan-tuan dan puan, sekarang ni mengetuai J Biotech. J Biotech ni dah 12 tahun rugi. 12 tahun, tuan-tuan. Tiap-tiap tahun minta bantuan dan juga peruntukan daripada Datuk Mail. Tapi bila Datuk Asyari masuk mengetuai J Biotech, buat pertama kali dalam sejarah, J Biotech akan mencatatkan keuntungan untuk syarikat tersebut. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Datuk Asyari. Sebab dia memang dia punya passion. Dia memang suka bertani. Dia pun usahawan macam saudara Amir Syafiq. Dia punya hobi adalah pertanian. Jadi kita minta tolong. Kita set up a proper nucleus. Minta tolong Pak Yen juga dari segi UTHN. Tengok macam mana kita boleh menggunakan kaedah dan teknologi yang terbaik untuk memastikan bahawa keterjaminan makanan ini dapat kita tingkatkan untuk negara. Keduanya, dari segi usaha, saya sudah semestinya ingin meminta bantuan daripada Datuk Seri Nur Azman, daripada pihak kementerian dan juga DUASEM untuk kita mendapatkan peruntukan, untuk kita mendapatkan data supaya kita dapat sekali lagi meningkatkan produktiviti kita.
Dan yang ketiga, dan yang paling utama, ialah bantuan dan kerjasama daripada bangsa Johor sendiri. Yang lebih penting, yang lebih utama, ialah untuk mendapat sokongan dan bantuan daripada semua yang hadir pada hari ini. Boleh tak boleh? Kerana segala perancangan yang kita buat tidak mungkin dapat kita laksanakan kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak memberi kerjasama. Saya suka sekali lagi apa yang saudara Amir Syafiq sebut. Apa yang dia buat ini bukan satu perkara yang mudah. Ia memerlukan satu anjakan paradigma, satu perubahan dari segi pemikiran. Kerana apa yang kita nak guna sekarang ialah teknologi yang terkini untuk meningkatkan produktiviti kita. Betul ke tidak? Sebab tanpa teknologi yang terkini tidak mungkin dapat kita menghasilkan peningkatan. Jadi tuan-tuan puan, saya merayu kepada semua yang hadir pada hari ini yang akan memastikan keterjaminan makanan di negeri Johor adalah tuan-tuan dan puan. Sama-sama kita bersatu hati, kita gerak sebagai satu pasukan untuk memastikan Johor terus menjadi penyumbang utama untuk keterjaminan makanan di negara ini. Boleh tuan-tuan? Maju! 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 Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Tuan-tuan, kita saksikan bersama pada visual montage yang disediakan. Dan kita beralih pula ke acara berikutnya. Mari semua silakan Yang Berhormat Datuk Hafiz bin Ghazi Menjusa Johor untuk menerima laporan interim Banci Pertanian 2024 Negeri Johor yang akan diserahkan oleh berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkat Malaysia dari Jabatan Perangkat Malaysia. Dipersilakan. Bersama kita saksikan untuk penyerahan ini laporan interim Banci Pertanian 2024 Negeri Johor. Terima kasih diucapkan dipohon kepada Yang Berhormat Datuk Dikaumat Kekal di Pentas Utama untuk meneruskan lagi sesi penyampaian anugerah dan juga sesi penyampaian ini untuk anugerah agro makanan sebagai simbol penghargaan
kerana kejayaan dan sumbangan Parlisawan Tangi terhadap pembangunan sektor pertanian negeri Johor bagi tahun 2025. Pada sesi penyerahan anugerah Agro Makanan Negeri Johor ini kepada 8 penerima dan sebagai tanda pengiktirafan kecemerlangan usahawan, pertumbuhan serta individu yang telah banyak menyumbang kepada kemajuan sektor agro makanan negeri Johor. Bagi penerima pertama, Anugerah Johor Future Agropreneur JFA 2025 dipersediakan penerimanya Encik Muhammad Ali Syafiq bin Kamarudin, Pengarah Urusan Million Harvest Farm Sdn Bhd untuk projek tanaman sayur-sayuran seluas 50 ekar di Keluang, dan pencapaiannya adalah usahawan Belia Tani Johor Future Agropreneur JFA projek tanaman sayur-sayuran. Tahniah diucapkan. Dan seterusnya mempersilakan untuk anugerah Peternak Jaya Johor 2025. Peternakan lembu berdaging sistem integrasi pita daerah Segamat. Dipersilakan penerimanya Encik Rashid bin Ibrahim, membawa wang tunai sebanyak RM3,000. Tahniah diucapkan. Seterusnya untuk anugerah Inovasi Agro, pencapaian mendapat tempat ketiga pada pertandingan inovasi pameran perdagangan antarabangsa Shenzhen, China untuk inovasi produk durian stapel. Penerimanya adalah Puan Sharifah Seha binti Said Ali, membawa pulang wang tunai RM3,000. Berikutnya anugerah Kumpulan Wanita Jaya. Pemenang anugerah Kumpulan Wanita Jaya AKWJ sebagai Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2025. Penerimanya daripada Tani Komuniti Kampung Datuk Abdurrahman Yasin KDARY, juga membawa pulang wang tunai RM3,000. Seterusnya anugerah Kumpulan Tani Komersial Jaya. Pemenang anugerah Kumpulan Tani Komersial Jaya sebagai Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2025. Penerimanya Peladangan Berkelompok Sawah Kesang Tasik, juga membawa pulang wang tunai RM3,000. Dipersilakan. Berikutnya, tuan-tuan dan puan, untuk anugerah Pertubuhan Peladang Jaya 2025. Pencapaiannya adalah pemenang anugerah Pertubuhan Peladang Jaya sebagai Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2025. Penerimanya adalah Tuan Haji Kamsani bin Simon Ali Jumaah, Pengarah PPK Sri Medan, juga membawa pulang wang tunai RM3,000. Berikutnya anugerah Pertubuhan Nelayan Kebangsaan Jaya 2025. Pencapaian pemenang anugerah Pertubuhan Nelayan Kebangsaan sebagai Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2025. Penerimanya adalah Encik Sarah bin Yasir, Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Sendiri, juga membawa pulang wang tunai RM3,000. Dan yang terakhir, untuk anugerah Top 20 Pusat Agro Pelancongan di Malaysia. Pemenang anugerah Top 20 Pusat Agro Pelancongan di bawah Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan disandang oleh Desaru Fruit Farm. Juga membawa pulang wang tunai RM3,000. Saya ucapkan kepada kesemua penerima anugerah Agro Makanan Negeri Johor 2025 atas kejayaan masing-masing. Jadi hormat dan hadirin, sebagai sokongan berterusan Kerajaan Negeri Johor terhadap kemajuan sektor pertanian dan Jaminan Makanan Negeri, mari diteruskan dengan sesi penyerahan insentif jabatan dan agensi pertanian Negeri Johor kepada 5 penerima utama. Dimulakan untuk program mengoptimalkan penggunaan tanah di bawah projek Jaminan Makanan Negeri Johor 2025. Wakil penerima dipersilakan Tuan Haji Jamaluddin bin Rasid untuk nilai bantuan RM10,262,083.65. Bilangan keseluruhan peserta 1,352 usahawan tani untuk kawasan keseluruhan projek 3,468.92 hektar. Berikutnya peruntukan projek pembangunan Pertubuhan Peladang Negeri Johor 2025 LPP. Dipersilakan wakil penerima Yang Hormat Dato' Haji Ali bin Sheikh Ahmad, Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri
Muda RM305,300. Bilangan penerima Pertubuhan Peladang Negeri Johor PPNJ dan 20 Pertubuhan Peladang Kawasan PPK. Dan berikutnya, projek pengukuhan tanaman nenas bernilai tinggi Negeri Johor 2025 LPNM. Wakil penerima dipersilakan Encik Muhammad Firdaus bin Safari dengan nilai bantuan RM6,880,600. Bilangan peserta 469 penerima. Berikutnya, Grant Entrepreneur Muda, Grant Entrepreneur dan Insentif Projek Perintis Madi. Wakil penerima Encik Ahmad Hafiz bin Sari, nilai bantuan RM607,930. Bilangan peserta seramai 50 penerima. Dan berikutnya insentif pemberkasaan projek Agromics Jabatan Perkhidmatan Veterina dipersilakan wakil penerima Encik Dinas Rizal bin Hassan, nilai bantuan RM600,000. Bilangan peserta 2 orang. Majlis ini diteruskan dengan penyampaian Pengiktirafan Malaysia Book of Records MUR atas kejayaan mencatat sejarah melalui kategori pelepasan benih udang galah terbanyak di Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan, sebanyak 1.6 juta ekor benih udang galah telah dilepaskan di pameran umum di 7 daerah seluruh negeri Johor. Usaha ini adalah bagi memperkukuh pemeliharaan dan pemeliharaan sumber perikanan negeri sekaligus meningkatkan sumber ekonomi terutamanya kepada nelayan darat setempat. Ayo kita berikan tumpuan kepada Jabatan Perikanan Negeri Johor. Dipersilakan Beliau berhormat untuk mendapatkan sijil Pengiktirafan Malaysia Book of Records kepada Yang Berusaha Puan Rosmawati binti Ghazali, Pengarah Perikanan Negeri Johor. Dan yang diucapkan kepada Jabatan Perikanan Negeri Johor atas kejayaan membanggakan ini yang mengangkat nama Negeri Johor di peringkat kebangsaan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan sesi penyerahan memorandum persetujuan MOU melibatkan Johor Biotech bersama 8 agensi dan syarikat strategik. Untuk itu, majlis segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Dato' Haji Asyari bin Haji Kasan, Ketua Pegawai Eksekutif Johor Biotech bagi upacara pemerintaian memorandum persetujuan MOU. Sebelum itu, Yang Berhormat Dato' serta para hadirin yang dihormati sekalian dijemput untuk mengalihkan pandangan ke sudut paparan di hadapan bagi menyaksikan tayangan montaj ini. Dipersilakan. Pusat Pendidikan dan Pembangunan Pertanian Negeri Johor atau Johor Agriculture Research and Development Center JARDDC adalah satu inisiatif kerajaan negeri Johor menerusi Johor Biotech bagi menyelaras dan memperkukuh kerjasama dalam penyelidikan, pembangunan dan inovasi pertanian di bawah JARDDC. Semuanya itu, pada hari ini kita akan nampakkan simbolik pemeteraian 8 memorandum persamaan antara Johor Biotech dan syarikat-syarikat pemain industri bagi tujuan ini. Majlis dengan suka citanya menjemput Yang Berbahagia Encik Adi Wira Abdul Razak,
Ketua Pegawai Operasi Boston Plantations Berhad untuk naik ke pentas utama. Dipersilakan. Dan seterusnya dipersilakan yang berbahagia Dato' Miza Bidaya, Ketua Pegawai Eksekutif Kulim Agrofood Sdn Bhd. Dan berikutnya dipersilakan yang berbahagia Encik Edino, Ketua Bahagian Pembangunan Perniagaan Alia Risk Holdings Private Limited. Seterusnya, yang berbahagia Encik Aaron Yap Wei Chiang, Ketua Pegawai Eksekutif Sincere Ecotech Sdn Bhd. Dipersilakan. Dan berikutnya yang berbahagia Dr. Tengku Amirul bin Tengku Asmara, Ketua Pegawai Kewangan Agriko JB Sdn Bhd, anak syarikat Johor Bahru Integrated Sdn Bhd. Seterusnya yang berbahagia Encik Lau Ju Kiang, Pengarah Habasto Sdn Bhd. Dipersilakan. Berikutnya dipersilakan yang berbahagia Dr. Ong Kim Yun, Pengarah Urusan Lady Nano Agroscience Sdn Bhd. Dan yang terakhir dipersilakan yang berbahagia Encik Muhammad Syahwin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Community Investment Co. Sdn Bhd. Tahniah ucapkan atas jalinan kerjasama strategik ini dipohon kepada semua penerima anugerah dan insentif untuk sesi bergambar bersama dengan Yang Amat Berhormat Dato' Al-Hafiz bin Razin Negeri Besar Johor dan juga jadi korban yang ada di sini. Dipersilakan ke semua penerima ke hadapan pentas utama bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Dan difahamkan kita ada barisan penerima anugerah, penerima insentif serta rakan strategik MOU untuk tampil ke hadapan bagi sesi bergambar ini. Dipersilakan.